Selama 3 tahun aku menyembunyikan identiti aku sebagai orang terkaya di kota ni. Macam-macam buruk Syah dah buat Ikan you makan buaya. Kenapa awak cantik? Okey kan, kita dah dapat penumpang. Aku nak call dia dulu. Macam biasa, nak bagi alasan suruh dia duduk kat depan. Kita call dulu Nama dia ni Cik Bella. Okey, boleh? Kita call dulu. Sorry jangan-jangan aku download. Aku mesti cari yang terbaik. Hello, Assalamualaikum. Hello, ya. Cik Bella Ya, saya. Cik Bella. Cik Bella seorang ke, berdua ke, bertiga? Saya seorang je ni. Seorang. Cik Bella, saya nak minta maaf Cik Bella. Boleh tolong duduk depan tak? Tempat duduk saya kat belakang ni kotor Cik Bella. Tadi saya nak tutup app, terlupa. Jadi tiba-tiba termasuk pula order Cik Bella. Boleh tak rasa-rasa? Boleh lah. Saya pun nak cepat ni. Okey Cik. Tak apa. Okey, sorry Cik Bella Lagi 2 minit saya sampai. Okey. Cik Bella pakai baju warna apa? Saya pakai baju warna hijau gelap. Hijau gelap. Okey Cik Bella. 2 minit lagi saya sampai Okey. Okey, bye. Okey gang, boleh. Tapi tak tahu lepas tu reaction dia macam mana. Kali ni aku nak buat prank call. Aku adalah orang terkaya di kota. Di kota ni lebih kurang macam itulah. Orang kaya yang tersembunyi. Kau tengok je lah video ni sampai habis Kita pergi ambil dia dulu. 5 minutes later. Gang, jangan lupa like, comment, subscribe, sharekan video ni dekat semua sosial media yang korang ada Semoga aku akan terus bersemangat untuk mencari konten. Itu dia. Alamak, Cik Bella. Alamak. Serius. Assalamualaikum. Salam. Sorry Cik Bella pasal kotor tempat duduk tu tadi. Lagipun saya Ada air ketumban tadi. Hantar orang bersalin. Serius lah. Oh, jadi ambulans pun boleh bang Boleh, kita semua boleh. Alright. Tolong pakai tali pinggang ni, takut bidadari terlepas pula nanti. Ni lokasi dia betul ya? Ya betul. Yang saya dah itulah tadi. Saya dah tekan kat situ. Tak kerja ke? Ke bawa balik kerja ni? Hari ni saya cuti. Oh, cuti. Kerja kat mana? Kat kawasan-kawasan ni je? Tak. Saya niaga. Oh, meniaga. Ya. Macam mana? Ada kedai lah? Saya tak ada kedai. Saya biasa masuk event. Saya ada masuk tak apa kekal juga. Maknanya sini jugalah. perniagaan tu tak tetap lah. Ya, betul. Maknanya daripada satu tempat ke satu tempat. Betul. Macam event besar-besar macam tu. Food fest macam tu kan. Food fest. Dah lama dah berniaga macam ni? Dah masuk 2 tahun lebih juga. Weh, lama Lama. Macam mana berniaga okey? Alhamdulillah okey. Sebab kita jual dessert kan. Dessert. Kita boleh tarik budak-budak, family. Maknanya kalau dessert ni budak-budak kan suka kan. Betul. Jadi secara tak langsung mak tolong beli, mak sekali bedal. Tapi biasa kalau dessert ni memang orang perempuan memang suka lah. Betul. Ni orang lelaki ni ikut dia keluar duit dia. Ya, tolong beli je lah. Jadi kalau Cik Bella tu promotekan barang-barang produk-produk Cik Bella tu biasanya dekat mana? Social media lah. Social media? Ya, social media. Mana Cik Bella ada buat? Ya, ada. Mesti ada. Wajib. Sekarang tak ada, tak boleh. Contoh macam biasa TikTok sekarang kan. TikTok, Instagram, Facebook. Macam-macam lah. Macam-macam ada. Tapi saya nak tanya Cik Bella lah kan. Ya. Dekat dalam social media ni kan, kenapa lebih banyak like daripada komen? Tahu tak kenapa? Tak tahu. Sebab ramai yang suka tapi tak cakap. Macam saya dekat Cik Bella. Sebab ramai yang suka tapi tak cakap. Macam saya dekat Cik Bella. Aku tercipta olehnya. Aduh. Baru jumpa sekejap dah suka Dah suka. Macam mana tu? Garing. Tapi sebenarnya saya ni pandai juga pantun kadang Cik Bella. Betul, serius. Ya ke? Okey, boleh. Cuba satu. Penumpang-penumpang ni suka saya berpantun tau. Cuba satu. Contoh macam ni satu. Ikan you makan buaya.
Kenapa awak cantik? Macam tak kena je. Macam tak kena. Sebab yang kena tu cinta saya dekat Cik Bella. Sebab yang kena tu cinta saya dekat Cik Bella. Aduh mama, ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda. Mau risau manalah dapat driver macam gini Cik Bella. Memang talkative macam ni ke? Macam inilah saya sekarang berbual dengan penumpang-penumpang. Ada yang okey, tengok mood jugalah. Tapi masa saya tengok tadi Cik Bella daripada jauh je, saya tengok muka Cik Bella tu, kenapa muka Cik Bella tu macam susah je. Susah? Susah apa tu? Susah untuk dilupakan. Susah untuk dilupakan. Makin banyak. Bila lah nak sampai ni ke destinasi? Aduh. Encik Bella, saya nak buat panggilan telefon kejap. Ada emergency pula dia ni. Tahu ada apa. Sekejap saya pakai earphone. Demi keselamatan kita bersama. Dekat mana sekarang? Macam mana persiapan hari pengumuman aku sebagai orang terkaya yang tersembunyi di Kota Tiongkat? Pasal apa? Selama 3 tahun aku menyembunyikan identiti aku sebagai orang terkaya di kota ni. Macam-macam grup Syah dah buat Buat masa ni, kau sembunyikan dulu identiti aku sebagai orang terkaya di kota ni. Pasal grup Syah tu kau orang tak payah risau. Grup Syah tu tak sebanding dengan aku. Bahkan dewa keberuntungan kalau datang kat depan aku, dia sendiri yang berlutut dan bersujud dekat depan aku. Siapkan pesta kembalinya aku sebagai orang kaya yang tersembunyi selama 3 tahun di kota ni. Buat di hotel yang termewah sekali dekat kota ni. Jemput semua orang kenamaan dan orang kaya-kaya di kota ni. Undang mereka. Pastikan bawa hadiah yang mahal-mahal masa pesta tu nanti. Aku nak buat kejutan. Bawa pasu bunga antik yang berusia 1000 tahun, yang bernilai berjuta. Dan bawakan kad ATM yang super VIP tanpa limit. Kau kena pastikan kad ATM tu boleh akses kat seluruh kota di seluruh dunia tanpa limit. Dan jangan lupa sediakan villa tepi paya yang bernilai 1.5 trilion. Villa yang termahal di kota ni. Memang harga dia tak terjangkau oleh pemikiran manusia. Semua hadiah yang aku cakap tu kau sediakan dekat grup CEO Bedah. Atas terima kasih aku kepada dia sebab dah merawat aku selama 3 tahun. Dan kau jangan lupa naikkan derajat CEO Bedah tu dekat kota ni. Dan minta semua grup bagi akses penuh kepada grup CEO Bedah. Inilah masa aku nak balas budi CEO Bedah. Nak diikutkan hadiah ni tak seberapa dibandingkan CEO Bedah dah merawat aku selama 3 tahun. Dan kau pastikan juga bagi undangan dekat grup Syah. Kita tunjukkan dekat grup Syah berkuasanya grup Nazar. Bahkan dengan 7 kekayaan orang terkaya di kota Tiongkok, takkan terbanding dengan kekayaan daripada grup Nazar. Dengan satu kalimat aku boleh menghancurkan grup Syah dalam kota ni dalam masa 3 minit. Kecuali dia datang sekarang melutut dan memanggil nama aku ayah, aku akan meringankan hukuman dia. Oh no. Ya? Jadi jangan salahkan aku tak bagi dia peluang. Jadi siapa dia nak melawan orang kaya yang tersembunyi selama 3 tahun ni? Bahkan Dewa Bulan pun tak berani. Dia sendiri akan datang dekat aku, bersujud dan melutut. Okey, security burn.
Kau buat apa yang aku perintahkan. Jangan salah. Kalau tidak, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Aku tengah hantar orang ni. Aku bawa taksi online. Ada penumpang ni. Aku tengok penumpang aku ni bukan biasa-biasa ni. Mungkin dia daripada dewa bulan sabit merah. Aku tak nak cakap lebih-lebih. Aku takut nanti identitas aku yang tersembunyi ni dia tahu. Jadi tolong sembunyikan identitas aku yang sebagai seorang orang kaya yang tersembunyi selama 3 tahun muncul kembali. Okey, Assalamualaikum. Sorry Aduh, minta maaf banyak lah kan. Tak dengar kan saya cakap apa tadi? Tak. Tapi kalau Cik Bella dengar, tolong jangan beritahu orang Tak. Ni kira antara rahsia kita berdua lah. Yang sebenarnya saya ni adalah orang kaya yang tersembunyi di kota ni, yang dah menghilang selama 3 tahun. Jadi identiti ni memang saya saja sembunyikan untuk saya menengok macam mana sifat-sifat orang di sekeliling saya. Dan tapi dalam masa 3 hari nanti saya akan bagi tahu kat umum siapa saya yang sebenarnya. Sekarang ni cuma Cik Bella saja yang tahu. Ya ke? CEO Shah pun tak tahu siapa saya yang sebenarnya. Minta maaf kalau bagi Cik Bella pusing kepala melayan saya macam ini. Sikit lah. Depan ni Cik Bella. Masuk sini. Ya sini. Ni Okey. Sini boleh Boleh. Ada. Cik Bella nanti Cik Bella jangan turun dulu. Ada benda saya nak beritahu kat Cik Bella ni. Apa tu? Saya harap Cik Bella tak marah. Sebenarnya perjalanan Cik Bella naik daripada tadi sampai sekarang ni, perjalanan ni saya tengah sedang merakam. Patutlah pelik-pelik Sebenarnya saya Nazabro, seorang YouTuber, TikTokers dan mana-mana media sosial lah. Saya akan buat konten-konten, bersembang dengan penumpang-penumpang saya, dan saya akan upload di sosial media saya untuk tontonan umum. Tapi Cik Bella jangan risau. Sebelum apa-apa saya uploadkan video ni dekat mana-mana platform media sosial, saya akan minta izin dulu dengan Cik Bella, sama ada Cik Bella setuju ataupun tak. Kalau Cik Bella setuju, saya akan uploadkan. Kalau Cik Bella tak setuju, saya tak akan uploadkan. Cuma sembang tu cuma kita je lah. Jadi boleh tak saya? Boleh, tak ada masalah. Serius? Betul. Apa? Guys, ni kamera ni. Oh lah. Dia dekat sini. Dekat sini. Guys, sekarang Cik Bella izinkan video ni kita upload dekat media sosial. Aku tahu korang mesti nak minta apa, media sosial dia kan? Betul tak? Cik Bella. Dia orang ni memang ni kalau sikit nak media sosial. Okey, aku boleh kongsikan. Boleh kongsikan boleh. media sosial. Macam Cik Bella tadi cakap ada berniaga apa semua kan? Ada. Kalau kau nak tengok Cik Bella ni berniaga kat mana, kau tengoklah dekat sosial media dia. Biasa kat TikTok Cik Bella kamu. Setiap kali kau tengok video Cik Bella tu, dia berada kat mana, dekat situlah Cik Bella nya. Kau bolehlah cari support dia berniaga. Boleh Cik Bella? Boleh. Apa nama tu? bellalicious.dz. IG? IG sama juga. Sama juga. IG dengan TikTok sama. Betul. Nanti aku akan tulis kat description kat bawah tu. Kau pergi tengok kat description tu, aku akan share dia punya link. Bella apa? bellalicious.dz. Bellalicious. Susah sangat lah aku nak sebut. Aku panggil sayang je lah. Gari. Okey Cik Bella, perjalanan hari ni Cik Bella tak payah bayar. Saya belanja free je. Serius betul? Lah. Betul. Sebab Cik Bella dah ada dalam konten saya. Terima kasih banyak Cik Bella sebab dah izinkan saya untuk postkan video ni. Apa pun saya doakan semoga Cik Bella terus sukses selalu dengan apa perniagaan yang Cik Bella buat. Korang okay. Korang jangan lupa support Cik Bella. Kau tengok dekat TikTok dia ke, dekat IG dia ke, kat mana dia berniaga, kat situ kau serbu. Jemput singgah. Jemput singgah Okey gang.
Aku Nazam Bro. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.